Saya nak review, saya bagi tahu multi socket extension yang benda ni memang banyak kata mudahkan hidup saya lah. Mungkin anda pun cari benda yang macam ni bila pergi hotel, balik kampung kan, plug tu macam tak banyak. So kita kena kena beli yang mungkin satu plug yang extension yang seketul tu kan, satu yang tu adapter tu, kadang-kadang benda tu tak cukup juga. Especially saya ada anak-anak, semua ada handphone, saya sendiri pun ada laptop, saya sendiri ada handphone dua. So jadi benda ni sangat memudahkan hidup saya lah. So saya nak share benda ni so that mungkin siapa yang nak carikan, so benda ni boleh jadi sebagai idea lah. Macam saya orang bisnes, lagilah penting kita nak charge kan. Contoh macam mic ni, semua nak charging, semua nak charging. So, saya boleh share pada anda, ada banyak option sebenarnya, tapi yang saya ambil ni yang macam ni lah. Panjang kabel lebih kurang 1.5 meter dan ada 6 soket. Soket untuk 2 pin pun senang, boleh masuk je, tak payah nak cucuk-cucuk kan dekat dia punya pin ketiga tu, dan untuk 3 pin pun okey, tak ada masalah, memang okey. Lepas tu USB ada 3. Yang ni USB ada 3. Okey, dan USB Type C ada 1. Sebab banyak sekarang ni kita nak charging cepat dan kita pakai kabel USB Type C lah kan, betul. So jadi ini you boleh dapatkan di link yang saya sediakan kat bawah dekat produk. Pada saya benda ni sangat reliable, benda ni dah tahan dengan saya lebih pada 6 bulan. Lepas tu ada orang kata satu button untuk control on off. Untuk the whole ni kita boleh control dengan satu button. Dan ada banyak option lah, you nak cari yang lebih Type C ke, nak lebih soket ke, nak kurang pada ni ke, ataupun nak kabel yang lebih panjang pada ni pun ada. So benda ni pada saya benda yang wajib saya bawa nak travel kat mana-mana. Contohnya kalau pergi dekat, termasuk pergi kat kafe kan, kita nak charging handphone, kadang-kadang kita tak nak banyak wayar yang orang kata connect kepada saya punya MacBook Pro ni. So saya selesa pakai yang macam ni, dan dia pun ringan, senang nak bawa kan. Jadi sesuai lah untuk satu family. Satu ni cukup untuk satu family. Kalau bab charging pula, pada saya okey lah, tak ada masalah, memang dia boleh supply. Cuma bergantung kepada kabel lah, kabel charging yang you pakai. So boleh dapatkan di bahagian produk di bawah.